Alright guys, sampai dah kita di border Pendaruan sini. Baru mau ada queue lah sekarang. Tapi benda ni normal lah. Lebih-lebih lagi ujung minggu. Memang apa kata orang, memang semua yang pergi ke Limbang tu ada yang balik Lawas, ada yang balik Brunei, ada juga yang balik ke Miri, ke Kuching, ke Johor, dan lah ke Johor, ke Limbang, balik ke Limbang juga. So macam inilah keadaannya. Okay, kita tengok ke mana kita akan dibagi. Alright, kita letak di tengah. Cicong kada tak cicong san kana new no. Sayang kah? Okey, selepas 10 minit kita sampai di sini. Nah, cek pasport. Darling, get ready. Cek pasportnya. Okey. 10 minit, okey lah. Scroll phone dan kita sampai. Alright, kita sudah cek pasport dan masuk kita ke border Brunei. Okay. Selamat jalan. Selamat jalan kasih. Selamat jalan sayang. Ting di ding ding. Ting 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 ti ding. Ting ti di ding. Ting 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 ti ding ding. Ting ting di ding ding. Ting 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 ti ding ti ding. Ti ding ti ding. Ting ting ti ding. Tut tung tut 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 du 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 ding 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 ding. Oke, nah berbaris lagi kita di sini. Oke, kita berbaris di sini lagi. Selamat datang ke negara Brunei Darussalam. Selamat datang ke negara Brunei Darussalam. Kalau yang ni lagi korang sesat guys, aku nak tahu lah guys. Bagus korang pindah planet. Oke guys, nah sini ada laju sikit. Oke, dekat Brunei ada cepat sikit. So lepas ni kita masuk Brunei lah, lepas cek pasport. Oke, sudah usai, sudah. Bye-bye Limbang. Hai Temburong. Kita dah masuk Temburong guys. Oke, so cuaca bagus lah hari ni. Syukur betul lah, cuaca bagus, cuaca bagus, sangat bagus cuacanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, sebelah ke Lawas macam cuaca agak gelap lah guys. Kita tak jauh dah dari border Labu. Yang ni kurang lebih dalam 2 kilometer ni kalau saya tak salah lah. Kalau saya tak salah tempat. Ataupun 4. 2 ataupun 4 kilometer. Sebab kita dah sampai dekat sini. Construction site ni. Ya, 2 kilometer lah tadi tu. 2 kilometer. Sekarang ni kita sudah sampai di border. Tak terasa pula masa sekarang pukul 5 petang.
Tahu-tahu udah sampai Lawas. Baru tadi dekat Limam. Alright. Datai sudah kita. Oke lah, ada kurang kan? Alright. Sudah selesai. Kita chop di Malaysia. Bukan Brunei. Oh, hujan lah guys. Hujan lah. It's rain. Rain, rain, go away. Come back when another day. Nah. Kau potong kenapa? Sama-samalah berbaris. Janganlah potong memotong di kalangan kita. Sesungguhnya bersabar itu banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Oke. Wah, panjang juga ya. Oh, boleh tahan juga. So, sekarang cuaca hujan dan kita sudah pun sampai ke border Mengkalap. Yang wah, clear lah guys, best lah. Korang tidur ya guys. Anak-anak tidur. Nah. Kau tak tidur ke Alifah? Darling, dia dah tidur dah guys. Oke, selesai sudah cop mengecop dan sebagainya. So sekarang ni kita masuk ke Lawas. Lipapa. 20 hari bulan Lipapa buka. So nantilah kita pergi buat liputan ke sana lah guys. Okay? Dekat Lipapa nanti. Sama-sama kita, apa kata orang, merasai kemeriahan dia macam mana. Ada juga nak ditengok-tengok kamu orang. Kalau korang perasan, kiri kanan ni dah nampak luas kan. Sebenarnya ni nanti adalah highway. Ni highway nanti, okay. So bertambah luas lah jalan kita ni. Yeay, kita sudah sampai di Lawas. Syukur alhamdulillah guys. Dipermudahkan hendaknya perjalanan ini. Kalau nampak bangunan putih tu kan, terus ingat rumah. So rumah saya dekat sana saja. Jadi best lah. Cuaca ada hujan sikit tadi, cuaca di terusan sana. Tapi sekejap je lah hujannya. So besok anak-anak akan masih bersekolah. Minggu lah sekolah. Minggu ni. Kan guys, minggu ni lah sekolah kan, si Alifah. Tahun depan dorang naik darjah lah. Yes. Oh, habis dah sesi 2025. Tahniah anak-anak yang sudah menghabiskan sesi 2025 ni sekolah. Tahniah. Syabas. Yang pencapaian, yang tak tercapai matlamat dia tu tak apa, boleh lagi cuba tahun ni, okey? Boleh cuba lagi tahun ni. Tahun depan.
Tahun depan boleh coba lagi. Yang dah tercapai itu konsisten, teruskan berusaha lah, kekalkan dan upgrade lagi lah. Upgrade lagi, okay? Supaya apa nama? Itu untuk pencapaian diri sendiri jugalah sebenarnya. Ada juga dikenang-kenang kamu nanti bila dah naik sekolah menengah. Okay? Tahniah semua. Ada macam mana kan? Pegawai besar pendidikan ataupun menteri pendidikan, no? Kan? So guys, sampai sudah kita dilawas. Sampai dah kita. Ada kemana-mana, kan? Apa? Baliklah dulu. Balik dulu. Tak, dia cakap macam ni kan. Jadi saya tak faham. So maklumat tu tidak sampai dengan jelas, guys. Ni kan kita nampak kan tadi dari jauh. Alright, thank you yang dah menyertai perjalanan kami dari Lawas. Sekarang dah balik lagi ke Lawas. Terima kasih banyak-banyak. So korang yang menonton jangan lupa subscribe. Like lah. Tekanlah button like tu, guys. Aduh, berat sangat ke button like tu. Mana? Iya kah? Okey lah. Mana saja. Lagi bagus.